Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada sahabat saya selaku pengurusi majlis pada malam ini. Yang saya hormati Barisan Kepimpinan Pemuda UMNO Perikatan Nasional yang diketuai oleh sahabat saya yang lama kita berkawan. Baru hari ini kita nampak di Facebook bersama. Saudara YB Afnan Hamimi, Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Berikan tepukan yang sangat gemuruh untuk Saudara Afnan. Barisan Kepimpinan Pemuda Barisan Nasional bersama dengan kita Saudara Nyo daripada MCA, Satya daripada MIPPP. Kita bercakap tentang pentas pemuda, maka kita kena bezanya dengan pentas-pentas yang lain. Sebab itu yang pertama dah tunjuk beza, berucap dulu baru nyanyi. Tak pernah dibuat orang sebenarnya. Tapi inilah pentas orang muda cara kita semua kita pada ni. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya dan YB Afnan bukan saja ride daripada Kampung Hijrah tadi ke sini. Tapi hari ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami dah ride seluruh negeri 9. Bermula tadi selepas solat Jumaat, lepas solat Jumaat ketika matahari paling terik sekali, sehinggalah terbenamnya matahari masuk solat maghrib, baru kami sampai. Sebab apa? Sebab bukan sebab Pakatan Harapan, bukan sebab Barisan Nasional, bukan sebab Perikatan Nasional. Sebab semua daripada kita sayangkan ukhuwah kita ini perlu bersatu. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Hari ini saya berdiri je, saya Ketua Pemuda Barisan Nasional, YB Afnan Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Tapi hari ini kami berdiri di sini bukan soal parti kami. Kami berdiri di sini bukan soal parti kami. Saya ulang. Saya tahu ada daripada penyokong Pakatan Harapan yang datang hari ini dan dia rekod apa saya cakap. Tolong sampaikan kepada Pakatan Harapan, terutama Perdana Menteri kita. Saya ulang. Kami di sini bukan soal parti. Kami di sini sebab kita sayangkan penyatuan ummah ini. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu. Saya sejak hari pertama jadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kita cuba husnuzon. Apabila kita ada rakan baru masa ketika itu Pakatan Harapan, kita husnuzon. Kita kata tak apalah, mungkin dia dah berubah. Kita ingat dia dah berubah, tak apa, kita terima. Tapi makin hari makin menyakitkan hati. Makin hari makin banyak dia cuba sakitkan hati kita. Makin hari makin kurang ajar. Makin hari makin melampau yang mereka lakukan kat sini. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Bila kita lawan kepada DAP, dia kata kita resis. Kita lawan DAP, dia kata kita resis. Saya nak tanya, bila masa saya lawan orang Cina? Bila masa saya lawan orang India? Ni contohnya dekat depan ni ada orang Cina, ada orang India dekat depan ni. Inilah sebenarnya ummah penyatuan dan perpaduan. Tuan-tuan, kau tuan-tuan ingat senang ke? Untuk hari ini pemuda UMNO dan pemuda PAS beserta dengan pemuda-pemuda parti yang lain duduk atas pentas bersama. Tuan-tuan, bukan senang. Bukan senang. Saya tuan-tuan, ni tahun pertama saya jadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, dan tahun pertama saya berucap sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Ketika itu puteri wanita UMNO panggil Pakatan Harapan. Masa perjalanan pemuda UMNO, saya nak bagi tahu, ni pemuda UMNO sikit pun Pakatan Harapan tak pernah masuk dalam perhimpunan pemuda UMNO. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu, kamu boleh kawan dengan kita, tapi kamu jangan cross line. Kamu boleh duduk dengan kita, tak ada masalah.
Tapi kamu jangan melampau. Kalau kamu melampau, kamu cross the line, tak kiralah sama ada kamu kawan atau kamu lawan, kami akan tentang kamu habis-habisan. Dan saya masih ingat lagi ketika saya lawan DAP, masa ketika itu bukan saja orang dalam parti saya marah saya ketika itu. Dia kata tak boleh, ini kawan kita, kita kena kawan elok-elok. Saya kata memang saya kawan elok-elok, tapi salah ke saya kalau saya nak bercakap tentang agama saya? Salah ke? Salah ke saya kalau saya nak mempertahankan bangsa saya? Salah ke? Salah ke saya kalau saya nak mempertahankan raja-raja saya? Salah ke? Tengok bawah pinjaman. Dan ketika itu saya ingat saya ditentang habis-habisan. Bukan saya dari dalam parti, tapi luar parti. Apa orang PAS tak cakap dekat saya? 2 juta like. Orang PAS cakap saya hari ni Akbar Saleh dia berlakon je lawan DAP. 20,000 view. Jom. Betul tak? Saya masih ada lagi screenshot yang tersebut. Ini grand finale guys. 20,000 view. Ada orang PAS dia beritahu, ini Akbar Saleh berlakon aja tuan-tuan. Sama-sama support gelombang biru. Kalau saya berlakon pagi ni, saya tak lawan saman 25 juta daripada Teresa Kok pagi tadi. Saya lawan. Saya tak lawan sekadar lawan. Saya lawan sampai mahkamah. Ini bukti saya lawan DAP sungguh-sungguh pada hari ini. Sebab tu tuan-tuan, kenapa orang tanya saya, kenapa kita tak boleh duduk dengan DAP? Hari ini ramai dah buka mata. Hari ini setelah 4 tahun ramai dah buka mata. Senang aja tuan-tuan. Dia tuduh saya resis sebab saya mempertahankan kalimah Allah dekat Stoken. Saya nak bagi tahu, yang saya lawan ketika itu bukan Cina. Yang saya lawan adalah KK Mat, sebab KK Mat jual Stoken yang ada kalimah Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita nampak ada ayat suci Al-Quran jatuh di atas lantai, apa tuan-tuan akan buat? Akan ambil, cium, letak kat tempat paling tinggi, betul tak? Sebab itu adalah kalimah yang paling tinggi dan paling suci untuk kita. Tapi kalau ada orang ambil kalimah Allah yang kita sanjung, letak dekat Stoken, tuan-tuan rasa hina atau tidak? Rasa hina atau tidak? Salah ke saya? Salah ke saya bersuara mewakili tuan-tuan, menyatakan bahawa kita tidak setuju, cara kita tak setuju, kita boykot KK Mat? Setuju atau tidak? Ada tak ketika itu saya kata saya boykot Cina? Ada tak ketika itu saya kata saya boykot perniagaan Cina? Tapi siapa yang paling konon-konon terpaling hero? Ketika itu DAP. DAP yang terpaling hero. Dia start tuduh saya, oh ini budak perkauman. Perkauman kepala otak kamu. Saya nak bagi tahu, lepas tu dia kata saya kaum perkauman lagi. Sebab apa? Saya cuba nak mempertahankan itu bendera kita. Bendera kita ni tuan-tuan, bendera ini adalah panji kita. Panji kita ini adalah maruah kita. Kalaulah maruah kita itu diterbalikkan secara sengaja dan dimainkan, dikibarkan dan minta orang untuk rekod, tuan-tuan rasa marah atau tidak? Marah atau tidak? Jadi sebab itu, apa saya buat? Saya lawan, saya tentang. Saya tak lawan Cina, saya lawan individu yang mengibarkan bendera secara terbalik. Sebab apa? Itu maruah kita. Itu maruah kita tuan-tuan. Jadi bila kita lawan, dia panggil saya datang Penang. Dia kata kalau berani lu datang Penang lah, saya mau bagi you bendera. Saya datang. Rupa-rupanya bila kita datang, dia yang lari tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu jangan cabar. Ini pemuda UMNO. Nama saya bukan Anwar Ibrahim. Nama saya Akmal Saleh. Kalau kamu cabar, insya-Allah saya akan sahut apa yang kamu cabar, insya-Allah. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kita banyak sabar. Saya cakap dengan Afnan, kita kawan, saya tenan, boleh ke kita satukan dua parti Melayu? Orang tanya saya, kenapa tak satukan parti bersatu, parti yang lain-lain kecil? Saya kata, kalau kita nak menyatukan orang Melayu dalam Malaysia ini, mesti satukan dua parti Melayu yang terbesar dulu.
Satukan dua parti Melayu yang terbesar. InsyaAllah yang lain-lain akan ikut. Setuju atau tidak? Hari ini tuan-tuan, UMNO dan PAS bersama. Hari ini Pejuang pun ada datang kat sini. MCA ada datang, PPP ada datang. Daripada Wawasan. Wawasan dah terbalik. Pejuang Wawasan. Tuan-tuan, sebab apa? Kita tahu kalau kita nak satukan orang Melayu kita, kita mesti satukan dua parti terbesar. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini saya tak tahu, saya rasa nak menangis pun ada. Sebab apa? Apa yang saya idamkan dan apa yang saya selalu doa pada Allah. Saya kata, sepanjang saya jadi ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saya bukan memikirkan tentang soal diri saya. Kalau tentang soal diri saya, tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya adalah ketua UMNO bahagian Jasin. Jasin hari ini adalah milik PAS. Ahli parlimennya PAS. Jasin menang, PAS menang tak banyak pun. Dalam 300 lebih je majoriti. Sebelum ini, Jasin adalah milik UMNO. Tak pernah kalah kecuali pilihan raya yang lepas kalah. Saya ketua UMNO bahagian Jasin. Dah tentulah kalau saya nak bertanding parlimen, buat apa saya nak duduk dengan PAS? Baik, saya duduk dengan Pakatan Harapan. Kalau saya duduk dengan Pakatan Harapan, saya boleh menang 19,000 majoriti di Jasin. Tapi tuan-tuan, ini bukan soal karier politik saya. Ini bukan soal karier politik Afnan. Ini soal masa depan anak kita dan juga generasi yang akan datang. Kenapa saya cakap begitu? Hari ini tuan-tuan, bila kita berpecah, jangan banggalah kita duduk 70% orang kat dalam negara kita. Jangan bangga kalau kita ni, orang Melayu kat dalam ni ada 70%. Jangan bangga kalau kita berpecah. 70% kalau dicari-cari kepada 4, kepada 5. Tuan-tuan, kita hanya perlu berbangga bahawa kita kaum yang majoriti dalam negara ini. Tetapi akhirnya dari segi kuasa politik, kita adalah yang paling minoriti. Sebab itu saya kata, kita kena satukan orang Melayu. Ada pula yang allergic, cukup allergic. Bila orang Melayu nak bersatu, dia kata, oh ini budak resis. Tuan-tuan, ini tolong rekod. Saya nak bagi tahu, kalau orang Melayu bersatu, saya nak tanya semua orang Melayu yang ada dekat sini, kita nak ambil hak orang Cina ke? Kita nak ambil hak orang India ke? Kita nak ambil hak orang-orang lain ke? Tak, kita hanya cakap tentang hak kita, hormat hak kita. Itu saja. Tapi bila nak undi ada pemimpin daripada DAP siap keluarkan IC. Saya orang Malaysia, saya ada IC 4 generasi. Ya, saya baru tahu rupanya dia orang Malaysia. Selama ni saya ingat dia bukan. Sebab kalau orang Malaysia, perkara pertama sekali, hormatlah sistem pendidikan negara kita. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau orang Malaysia bukan nak bawa sistem pendidikan daripada Taiwan masuk, setuju atau tidak? Dan saya percaya ada di antara orang Cina pun tak nak pun UEC. Ramai aja orang Cina yang duduk dalam sistem pendidikan negara kita. Betul atau tidak? Jadi hari ini dia cukup bangga. Ada orang cakap tak apa, dia okey, jangan risau. Yang penting dia masa azan dia stop. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, kalau itu pun kita tak boleh sedar lagi, tuan-tuan, tak payahlah tuan-tuan mengaku dan bangga tuan-tuan jadi orang Melayu. Yang seterusnya, ni saya nak beritahu, baru-baru lagi, veteran DAP yang baru dapat jadi pengurusi SME Corp. Apa nama dia? Tank nama dia. Apa dia kata tuan-tuan? Ni kalau tak percaya tolong tengok. Tolong buka. Apa dia beritahu? Dia kata sejak penubuhan Malaysia, negara ataupun nama tanah Melayu tu dah habis, dah hilang, finish. Siap letak full stop. Tuan-tuan, setuju atau tidak nama tanah Melayu ni dah dihapuskan? Sebab tu saya bagi tahu, kalau nak jadi pemimpin, biarlah pemimpin yang pakai otak. Sebab saya nak bagi tahu pada Teng Chang Kim nama dia. Saya pun dah lupa nama dia. Saya nak bagi tahu dia pun sendiri tak baca perlembagaan. Dalam perlembagaan
Ada pasal 2 yang menyatakan bahawa negara kita ini terdiri daripada 2. 1, negeri-negeri tanah Melayu. 2, negeri-negeri tanah Borneo, Sabah, Sarawak. Jadi tuan-tuan, kalau dia lah cukup suka bila tengok dia cakap, oh siap letak full stop, maksudnya tanah Melayu ni dah tak ada, full stop. Tuan-tuan, yang hari ni kita cakap bangga hari ni ada tanah Melayu. Tapi kalau tuan-tuan tak payah panggil orang ni Melayu. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita duduk dekat sini bukan kita nak menangkan PAS, bukan nak menangkan Barisan Nasional. Jauh lagi lah Pakatan Harapan. Tapi kita duduk kat sini, kita nak bagi mesej yang jelas kepada mereka. Ya, betul, selama ini orang Melayu berpisah, berpecah belah, betul. Tapi hari ini kita buktikan bahawa orang Melayu boleh bersatu at any time saja. Dan Negeri Sembilan menjadi saksi dan bukti yang pertama. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan rasa gembira atau tidak? Bila kita tengok ada sahabat kita datang pakai baju hijau, boleh duduk dengan baju biru. Kalau dulu tuan-tuan, nak lalu ni pun tak boleh tuan-tuan. Hari ni apatah lagi YB Afnan angkat bendera BN, saya angkat bendera Perikatan Nasional. Tuan-tuan, kita Melayu ni bersatu. Kita dah cakap dah tadi, kita tak nak ambil hak orang lain. Kita nak Melayu ni bersatu. Kita nak bagi tahu keindukan dalam Malaysia ini adalah kaum Melayu yang majoriti. Bila kaum Melayu yang majoriti menjaga induknya, maka selamatlah Malaysia ini. Selamatlah kita ni. Ada dia kata hari ni dia dah keluarkan RCI. Ayo guys. Sebelum dia keluar RCI, dia bagi tahu ada sakau dan sakau. Lepas tu dia koyak. Dia kata saya tak tuduh UMNO sakau. Dia cakap sakau, habis dia tuduh siapa? Kayu lagi. Come on. Habis tuduh Gelombang biru. siapa? Bila RCI keluar, saya pun tengok. Siapa yang sakau ni? Saya nak check juga siapa yang sakau. Yang ada adalah akibat apabila tahun 2017 dalam RCI kata Jabatan Audit Negara bagi tahu bahawa ni tabung haji untung, ada untung. Tapi lepas dia jadi kerajaan, dia tak percaya dengan Jabatan Audit Negara. Jadi dia panggil swasta, audit swasta. Audit swasta pula kata dia tak untung tapi dia rugi. Tuan-tuan, kita ni nak percaya Jabatan Audit Negara ke nak percaya dengan audit swasta? Kalau kita tak boleh percaya dengan Jabatan Audit Negara, maka kita kena buat semula audit semua badan berkanun dalam Malaysia ni. Jadi masa 2017 tu, keputusan yang buat adalah berdasarkan Jabatan Audit Negara. Ada tak sakau ketika itu? Tak ada. Yang salah adalah kita buat creative account. Jadi tuan-tuan, okey, dia kata rugi, okey kita terima. Tahun 2017 rugi 4 bilion dia kata. Tapi bila dia ambil, rupa-rupanya RCI itu bagi tahu berapa dia rugi. Masuk 2018 rugi 10 bilion. Lepas rugi 10 bilion, ada orang dia kata, oh saya penyelamat tabung haji, saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Mujahid dan juga siapa nama Menteri Kewangan ni dulu ni? Siapa nama dia? Itulah nama dia, saya pun dah lupa. Dia kata dia buat ada, kita nak selamatkan tabung haji. Apa yang dia buat? Dia ambil aset tabung haji 9 bilion harganya, tapi dia ambil dengan harga 19 bilion. Dengar sedap kan? Betul tak? Rasa baguslah kita ada aset, tabung haji punya aset. Dia ambil harga tabung haji punya aset tu 9 bilion, tapi dia jual, dia beli dengan tabung haji 19 bilion. Maksudnya ada untung 10 bilion. Dengar sedap, atas kertas sedap, tapi rupanya dia buat terbitan sukuk. Terbitan sukuk ni dia ambil, dia bayarlah nanti satu tahun dia bayar berapa, setahun dia bayar berapa. Tapi dalam RCI tak pula nyatakan sehingga hari ni
yang kau dah ambil 19 bilion tu, yang kau beli konon-konon 19 bilion tu, berapa dah yang kau bagi kepada tabung haji yang datang ni? Berapa yang bagi? Berapa tak letak pula tu? Jadi akhirnya 9 bilion aset tabung haji yang konon-kononnya dia beli dengan 19 bilion, bagus, saya setuju, Alhamdulillah. Tapi pelaksanaan sampai hari ni 2026, by right Mei hari tu 2026, sukuk pertama dah selesai, tapi rupa-rupanya dia terbitkan sukuk yang ketiga. Sebab apa? Nak extend lagi pembayaran. Rupa-rupanya tuan-tuan, tak sampai pun 9 bilion tabung haji dapat sehingga ke hari ni. Aset dah ambil, aset tabung haji dah ambil, tapi sehingga hari ni saya cabar ini, Pakatan Harapannya ada, tolong bawa video ni. Saya cabar berapa tabung haji dapat sehingga hari ni. Berapa tabung haji dapat sehingga hari ni, tuan-tuan? Saya nak bagi tahu, tak sampai pun 9 bilion bersama dengan aset yang kita dah bagi ni. Maksudnya tuan-tuan, hari ni yang itu dia tak nak reveal pula. Ya betul, kita setujulah ada proses nak memulihkan, kita setuju. Tapi nak proses pulih, biarlah pulih betul. Contoh, kalau tuan-tuan ada rumah, nak jual rumah tu subsale, harganya rendah. Jadi ada kawan tuan-tuan, rumah ni dia tengok harganya 100,000, tapi saya tak apa, aku nak bantu kau, aku beli dengan harga 200,000. Tapi dalam tempoh 200,000, aku bayar dalam tempoh 10 tahun. Tapi sehingga 10 tahun, tuan-tuan baru dapat 50,000. Tuan-tuan rugi ke tuan-tuan untung? Lepas tu kawan tuan-tuan pula cakap, tak apalah aku ni kita nak extend lagi lah, kita tambah lagi 10 tahun, tapi dulu aku deal 200,000, kali ni aku akan deal dengan kau, aku nak bayar rumah kau yang 100,000 ni 300,000. Tuan-tuan rugi ke tuan-tuan untung? Tuan-tuan rugi ke tuan-tuan untung? Yang itu dia tak masuk dalam RCI. Yang itu sebab tu saya cabar Perdana Menteri dan juga Menteri Detail yang tu. Berapa yang dah bayar? Kita nak tengok kalau betul rugi. Sebab apa? Syarikat yang ambil aset tu hari ni dah hutang dengan tabung haji bukan 1 bilion, bukan 2 bilion, tapi hampir dekat 25 bilion yang dah hutang, tuan-tuan. Saya tak cakap. Orang yang kat bawah ni cakap. Bukan saya yang cakap, dia sakau. Tapi tolong masukkan dalam teks saya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu hari ni dia cukup allergic dengan kita. Dia cukup allergic ni. Kalau Ahmad Saleh ni, dia memang dia nak entam habis-habis lah. Hari ni kalau Wabi Afnan ni, memang dia nak palam habis-habis lah. Sebab dia tahu inilah dua orang pencetus untuk penyatuan ummah dalam negara kita ini. Sebab tu hari ni tuan-tuan, Negeri Sembilan menjadi saksi yang pertama. Negeri Sembilan menjadi saksi untuk ummah kita untuk bersatu. Tuan-tuan, peluang tak datang dua kali. Inilah peluang yang sebaik-baiknya. Kita tunjuk kepada mereka, kalau penyatuan ummah ini berlaku, apakah hasilnya pada 1 hari bulan nanti. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tuan-tuan, tadi saya janji dengan Wabi Afnan setengah jam. Tapi orang politik ni macam tu lah bila dah bercakap. Tapi Nan, tak apa, lagi 1 jam untuk kau. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Tadi saya beritahu dengan Afnan. Saya baru balik dari haji tahun ni. Orang rumah saya ada saksi. Tuan-tuan, masa dekat Arafah, kat Arafah ni biasa kalau kita duduk kat Arafah, sebab doa kita banyak ni. Sebab itu antara tempat yang Allah makbulkan doa. Biasanya dah siap tulis dalam buku, tuan-tuan. Apa doa orang kirim, doa kita semua dah tulis. Doa untuk anak, doa untuk orang rumah, doa untuk orang rumah nombor 1. Saya tak. Saya itulah orang rumah saya, satu-satunya orang rumah yang saya ada. Dulu, kini, selamanya, insyaAllah. Tuan-tuan, ada. Yang itu cukup suka semua orang. Antara doa yang paling utama saya letak. Tak, saya tanya orang rumah saya. Doa saya kata, Ya Allah,
berikanlah kekuatan ketika aku ada jawatan di dalam UMNO untuk aku satukan orang Melayu di tanah air aku. Bila saya beritahu orang rumah saya gelak. Orang rumah saya gelak. Dia kata, boleh ke you ni daripada tahun pertama you cakap benda ni sampai tahun yang ke hujung ni, tak ada lah, macam-macam lah. Kejap orang ni okey, orang ni tak okey, orang ni tak okey, orang sana pula tak okey. You dah kena bantai teruk dah. Orang parti dalam bantai you, orang luar pun bantai you. Saya kata, tiada apa yang mustahil jika Allah perkenankan. Tiada apa yang mustahil jika kita doa dengan seikhlas hati. Dan Alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak cakap dengan awak ni, saya nak beritahu Allah terima kasih Allah makbulkan doa kita pada hari ini, doa saya pada hari ini tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka sekali lagi saya ingat, saya nak ulang sekali lagi. Mereka hari ini cukup takut dengan penyatuan kita. Mereka cocok kita. Mereka kata penyatuan UMNO dan PAS ini akan meminggirkan kaum-kaum yang lain. Saya nak tanya, setuju atau tidak? Mereka kata apabila PAS ini bergabung dengan UMNO, habislah orang Cina, orang India. Setuju atau tidak? Kami bukan macam kamu. Jangan samakan perangai kamu dengan perangai kami. Kami jauh sekali berbeza dengan apa yang kamu cakapkan. Jadi tuan-tuan, saya nak merayu kepada semua orang UMNO Barisan Nasional yang mana di tempat anda UMNO dan Barisan Nasional tidak bertanding. Tolong undi Perikatan Nasional. Saya ulang sekali lagi. Kepada semua pengundi-pengundi Barisan Nasional yang terdahulu, ahli Barisan Nasional yang ada sekarang, jika di tempat anda tidak ada calon daripada Barisan Nasional untuk bertanding, maka saya rayu kepada tuan-tuan, saya merayu kepada tuan-tuan, tolong undi calon Perikatan Nasional. InsyaAllah tuan-tuan, saya beritahu pada YB Afnan, penyatuan ummah ini bermula di Negeri Sembilan dan tidak akan berakhir di Negeri Sembilan. InsyaAllah penyatuan ummah ini akan kita bawa sehingga ke syurga, insyaAllah pada tuan-tuan. Saya tak nak sampai Melaka tuan-tuan. Saya tak nak sampai Melaka saja tuan-tuan. Saya tak nak sampai Putrajaya ya tuan-tuan. Saya nak penyatuan ummah ini kekal sehingga sampai bila-bila. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Barisan Perikatan. Oh.